Okay gang, sambung projek Wira Grand aku ni. So gang, aku nak sambung pasang dashcam Dilipai Z60 Pro dekat Wira Grand aku ni gang. Dilipai Z60 Pro ni memang mantul gang. Okay, lepas aku dah pasang yang dashcam kamera depan punya, kalau korang nak tengok, boleh tengok video pemasangan part 1. Sekarang ni aku nak pasang kamera belakang pula gang. Simple saja nak pasangnya. First kali, lap dulu cermin ni bagi hilang minyak ataupun kesan habuk ke apa kan. Lepas tu setting lah agak-agak dekat mana view bagi nampak lebih jelas lagi. Lepas tu macam biasa gang, aku pasang guna spirit water level lah. Cara palautau untuk bagi tegak. Ha, mantap. Settle tu dekat kamera belakang ni ada kabel tau. Sambungkan kabel ni dengan kabel yang dari depan tadi. Mantap. Dan lepas tu kabel yang lebih-lebih ni selit je dekat celah bumbung tu. Mantap. Begitu sahaja gang. Sangat mudah gang. Cuy. Selepas tu yang selebihnya macam mana kita buka, macam tu jugalah kita pasang balik gang. Lepas tu masukkan SD card dekat dalam dashcam Z60 Pro ni. Dan lepas tu Dilipai juga ada bagi sigar punya soket tau. Pasangkan je dekat kereta dan hujung kabel tu sambung je dekat soket tu. Mantap. Okey, lepas tu hidupkan kereta gang. Dan secara automatik dashcam ni akan hidup gang. Cun teruk gang. Sini aku test sikit. Tengok sama ada kamera belakang bersambung sekali ke tak. Nampaknya bersambung dengan elok gang. Cun mantap. Okey, memandangkan Wira aku ni tak boleh gerak. Jadi aku nak tunjuk dekat korang contoh footage dari Dilipai Z60 Pro. View dari MyV aku gang. Kalau tengok sini memang jelas teruk weh. Sebab Dilipai Z60 Pro ni ada 4K resolution tau. Kamera belakang pula 1080p. Jadi memang HD gang. Boleh nampak double plate dengan lebih jelas gang. Okey, ni di waktu malam. MyV aku ni tinted dia gelap tau. Walaupun tinted gelap, dia masih boleh nampak dengan jelas gang. Tak lupa juga dashcam Dilipai Z60 Pro ni boleh access dengan aplikasi ni gang. Sangat mudah nak tengok. Tiada lagging dan sangat laju. Tengok aku download video 4K pun laju helok je gang. So gang, aku memang saran dekat korang untuk pasang dashcam Dilipai Z60 Pro ni. Dashcam ni adalah salah satu keselamatan juga untuk kereta korang. Tak kisahlah kereta korang buruk macam Wira aku ni ke ataupun kereta baru kan. Semua digalakkan pakai gang. So gang, serta sudah pasang dashcam Dilipai Z60 Pro dekat Wira Grand aku ni. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.